Okay. Kami dah cakap ni. Kita kata nak dekat ibu gitu. Kali ni punya apa nak tengok? Ketepang. Di mana duk kata duk tanya kenapa orang buat orang game? Buat seorang macam tu mungkin dia tak mau tunjuk kan. Jadi kita perangkap dia kita duduk dalam ni. Dia tak mau tunjuk, menatau yang jackpot dia tunjuk. Okay. Cakap lagi. Shit. Baru cakap. Welcome back gang. Hari ni kita repeat kat tempat macam biasa. Tempat favourite kita di Kilang. Paling seram di sini. Semua tak mau masuk ah. Okay guys, Assalamualaikum. Sama lagi dengan kami Let Low TV. Awak semua dah. Welcome back to Let Low TV. Okay gang, sekarang kami berada di Kilang. Kami repeat lagi Kilang ni. Dah berapa banyak kali? Kali kelima sana. Kali kelima. Sebab tempat ni memang favourite gang. Dia punya respon tu tak main-main. So sebab tu kami suka mainkan tempat ni. Sebab Tak boleh move on. tempat lain dia kurang sikit gang. So korang nak tahu apa jadi lepas ni, Stay tune. stay tune. Kita ubah tempat tau. Kita tak main kat tempat yang sama. Bosan. So kita tengok malam ni jadi apa. Dia kacau macam mana malam ni. Let's go gang. Jom. Ya tadi. Gang, tadi kami dua. Ni dia Aziz dia tengah set up. Kami dengar bunyi macam menangis. Kat dia ni. Ni kami tak ada nak rekod. Dia bunyi kat sini pula. Dia bunyi ke. Kat mana? Tengok ni. Masa kita kat sana pun ada bunyi sekali kan? Ingat tak? Ada. Yang dalam kemah. 2 kali kan? Ni dia bunyi dia dengar ni. Mau tengok balik video ni. Remang weh. Tu kami cakap tempat ni respon dia cantik. Main 4 orang pun. Lepas 4 orang pun dia kacau. Jangan cakap seorang 4 orang. Kan nak kencing geng. Lupang syuk. Weh, ni. Kem tu. Bos ni. Tak. Kami kat depan. Belakang. Okay. Lepas tu kat sini lah kami berkemah. So respon dia memang cantik lah. Macam-macam bunyi dah. So sekarang ni kami nak ubah pula angle. Kami buat dekat dalam. So apa-apa pun stay tune tengok bagaimana video nanti. Apa yang akan bunyi kat dalam pula. Okay gang, dekat sini lah kami nak buat untuk yang berkemah punya angle yang kedua. Kita tengok apa yang akan berlaku dekat sini nanti. Okay gang, stay tune. Alright guys, jam menunjukkan 1.50 pagi. Lagi 10 minit nak masuk pukul 2 pagi. So kita akan masuk dalam kemah. Wish, ada bunyi guys kat sini. Lagi 10 minit pukul 2 kita masuk guys. So ni kita punya kemah. So stay tune. Stay tune. Tengok apa yang ada. Kita tak tahu apa jadian. Nampak? Dia apa-apa lagi dah bunyi. Dia new style. Ya ni.
dengar tak dengar ni. Baiklah. Baiklah. Kita duduk kata ni sebelum ni. Nak kata binatang pun kan. Panggil lah binatang bunyi macam ni. Tongket. Tongket lah. Tongket. Binatang nak pergi tu kata. Tak logik. Tak logik akal. Aku buat macam ni sebab apa tau? Aku takut dia buat ikut tepung. Aku tak macam orang dia tinggal. Aku cari dia tengok. Dia tadi cari tengok. Dia bukan jenis ketuk. Siapa si biasa ni? Pang. Ketepang. Kiping tu. Kiping. Okay. Kami dah cakap kan. Bukan kata nak cakap dia pun gitu. Kali ni punya bukan nak tengok. Ketepang. Sorry. Tak ada apa. Apa pun kita kena cek dulu rutin kan tak tak. Hari ni buat jam sikit. Hari ni buat jam sikit kat muka. Saya kita buat pun tu ya. Bau kot. Dah balik tak dah. 1.5 2 lebih masih kacau. Ketepang. Macam kita punya dia cakap. Paling sikit. Balik kuat dah. Dia dulu salah orang sini sana. Tapi kekuatan ni sini. Kepang kuat. Next episode korang nak kami repeat dia ni. Kerana apa korang ya? Okay. Sini main. Sini main. Tempat lain tak tahu. Tak ada apa. Sini main ada beberapa orang pun. Tapi kalau buat seorang macam itu tak ada apa kan. Gangguan bunyi lah. Yang mana duduk katai, duduk tanya kenapa orang buat orang game buat seorang macam tu. Mungkin dia tak mau tunjuk kan. Jadi kita perangkap dia duduk dalam ni. Dia tak mau tunjuk. Menatau yang jackpot dia tunjuk. Okay. Mau cakap lagi. Shit. Mau cakap. Aku perasan kan. Tengok. Awas tak. Tak apa. Kalau benda macam ni takut dicor lah. Tak. Pasti aku tak tahu. Tapi yang footage yang sistem kami dapat tu gambarnya macam cecong tapi dia putih tu terekam je pun. Tu first time kami. Dia kacau non-stop ni. Non-stop. Seminit lagi ya. Ini bukan cerita hantu. Dia kat luar pun bunyi pun ada. Tapi tak gitu bunyi dia dari dalam. Aku tak tahu benda cerita itu. Ni kita tak nak bangun dah 2:30 pagi. Ini bahagian kulit. Ini bahagian dada. So aku kena berasa dia.
Dia paling gila kali Hidup sini so pagi bangun kamera semua hilang kali. Okay, jom. Okay, geng. Kalau tempoh orang dengan time, hampa stay tune buat tengok orang dengan Navy. Navy gila. Okey geng. Benda ni, tempat ni Tak main-main. tak main-main. Tak sia-sia. Betul. Betul. Betul ya Aziz. Macam mana Aziz? Aku Tak sia-sia. di kanan belakang depan. Hmm. Dia bermain macam berlari keliling lah. 3 tengah belajar. So kat sini tempat ni tak tahulah ada apa kan. Kita duk tengah merungkai misteri di sini. Kan? Bukan mesin Nusantara. Bukan mesin Misteri Lelu. Jadi kalau korang nak kami Repeat lagi sekali. jadi kita akan tukar angle ke sana. Kalau korang nak lah. Kalau korang tak bosan lah. Takut pergi tempat lain nanti korang akan bosan. So memang Tak berapa nak ada. hmm. Kami bijau dah. Tapi macam sad je lah. Bunyi-bunyian tu. Dia cakap binatang ke orang ni. Bukan ada tak tapi sini tak tahu lain macam kan. So stay tune. Kita tunggu pada next video. Nak repeat, komen kat bawah. Tiga. Alright, ini adalah ucapan special daripada saya. Thank you Jenyang. We love you. Macam bocor. So dekat sini saya boleh bagi rating 100/100. Okay, sini banyak kaca. So kami ni tim 4 orang je. Tak ada lebih lah, tak ada prop. Kami pun dah duduk dalam kilang. Siapa lah duduk kat luar? Gila. Okay, let's go. Assalamualaikum.